Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan ta'lu irada itu ialah dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrah. Alhamdulillah, para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat iradah, yakni sifat penentu, sifat pekahandak atau penentu yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat iradah atau sifat penentu, maka Allah Ta'ala menentu. Allah Ta'ala maha menentu, maha memilih, maha mau pada mengadakan mungkin dan pada meniadakan mungkin. Artinya setiap apa yang dia buat itu semua hak dia mau, hak dia nak, hak dia pilih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala perbuat bagi apa barang yang dia kehendak, yang dia nak, yang dia tentu. Maka kalau gitunya, bila dia tak mau, dia tak nak, maka dia tak buat. Dah. Jadi
Qudrat tu dia berhubung kait dengan iradah. Tu sifat perkuasa Allah Ta'ala tu dia berhubung kait dengan sifat iradah. Artinya kalau benda tu Allah Ta'ala tidak nak, maka dia tidak menjadi. Maka menjadi itu orang panggil satu daripada ta'alluq sifat qudrah. Dah satu daripada ta'alluq sifat qudrah, menjadi, mengada, meniada, memati, menghidup, memberi rezeki, menegah rezeki, memberi sehat, memberi sakit. Ia berlakulah tu hijab sifat qudrat. Mana hijab Allah yang bersepakai di zatnya sifat qudrat. Maka semua sekali tadi itu muafakat dengan iradah. Artinya dia tak akan buat apa hak dia tak tentu, dia buat apa yang dia tentu. Apa yang berlaku pada kita ni semua ketentuan Allah. Habis. Kemudiannya hari ni masuklah kita nak bicara tentang ta'alluq iradah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ta'alluq iradah itu yakni dan bermula ta'alluq bagi sifat iradah, sifat penentu itu, khabarnya ialah, adalah ia, buh kita apa? Ialah atau adalah ia ta'alluq sifat iradah tu dengan tiap-tiap mungkin. Maknanya hadap kepada perkara mungkin juga. Apa mungkin? Benda terima ada, terima tak ada. Tu gapo makhluk ni lah. Terima ada, terima tak ada. Pada pihak dia tu i'tibar terima ada, terima tak ada dipanggil imkan atau mungkin. Pada pihak dia tu ada kemudian daripada tiada dipanggil makhluk, benda kena jadi. Pada i'tibar dia menjadi tanda di atas kewujudan sang pencipta, maka dipanggil alam. Jadi banyak nama tu kena ke bagi tula yang belaka tu. Tu kena ke benda yang sama. Gapo? Kita makhluk ni, langit, bumi, bukit, buka, gunung, gane, segala cakrawala, segala pun tumbuh-tumbuhan, natai, lembu kobaya, itik, gapo semua sekali, nasio, jing, habis segala benda. Hak Tuhan jadi. Itu dia panggil makhluk atau alam atau mungkin. Kalau gitunya sifat iradah Allah Ta'ala berhadap hijaunya kepada perkara tu juga. Mana? Benda hak terima ada, terima tak ada. Tu. Seperti kudrat lah. Orang panggil seperti ni kahli tanzir. Nawak bandingnya li tanzir. Seperti, mana bandingannya seperti kudrah. Jadi kudrah pun ta'alluq dia, hijau dia, kudrat ni berhadap kepada makhluk, berhadap kepada mungkin. Benda terima ada, terima tak ada. Maka sebab tu tak boleh kita tanya Tuhan kuasa tak nak buat anak bagi dia. Tak kena tu soalan lagu tu. Kerana anak bagi Tuhan tu bukan mungkin, itu mustahil. Ataupun kuasa tak, mampu tak Tuhan nak buat Tuhan satu lagi jadi rakan sekutu bagi dia. Soalan tu salah jadi petang lagi. Kenapa? Kerana syarikul bari itu bukan mungkin, itu mustahil dia panggil dah ni. Maka kudrat Allah Ta'ala tidak berhadap kepada perkara mustahil. Tu tak bolehlah kita tanya soalan gitu tu, tak kena jadi awal lagi. Mana jahil tu tungging-tungging selalu dah nampak kalau tulis juga soalan lagu tu. Kau orang ni boleh cakap ke, tak ada kira nampak jahil ke nampak alim dia, tak ada kira dah. Tu orang ni lagu tu. Dia kata ustaz ngajar nak kata kau orang ke? Memang dah nak kata kau orang, takkan nak kata ke lembu ada. Kata ni. Lembu bukan mukallaf. Ada komen di video kata ustaz ngajar nak kata kau orang tu. Orang lah mukallaf. Apa ya komen bodoh itu dia ni? Tak cidi. Token nak ngajar nak kata ke lembu. Lembu bukan pasal mukallaf. Ngajar nak kata kau orang dah. Betul dah. Nak orang tu jadi mukallaf, jadi hamba bagi Tuhan. Kena kata kau orang, bukan kata ke lembu. Lembu tak ada wajib semaya, tak ada wajib kenal Tuhan, tak ada wajib zakat, puasa, tak ada wajib lembu ni kerana dia bukan mukallaf. Orang ni lah hak wajibnya.
Maka sebab tu kalau semaya salah, tok guru kena kata. Apa semaya sujud kaki tak berlepak gitu. Nah, jadi penyu gitu. Nah, tak sah tu sujud tu. Kena kata. Ambo kena kata gitu. Nah, depan mata ambo sendiri berlaku. Nah, ambo kena kata. Marah ke tak marah? Sedap ustaz. Ya kira dia Tuhan ke ustaz ni? Sah tak sah? Tidak, hukum Tuhan. Dalam kitab syarak sebut. Nah, sallu kama raaitumuni usalli. Semaya olehmu sebagaimana mu tahu aku semaya. Raaitumuni usalli ai kama alimtumuni usalli. Sebagaimana mu tahu aku semaya. Nak tahu Nabi semaya ke mana? Ngajilah. Ni kita masa duk ngaji lekat dinding dispos pada pemain. Kita tak ada. Nah, lekat dinding dispos pada pemain keroh tidur tunggu masuk isyak. Pamula semaya tak betul. Nah, semaya kaki duduk gini sujud, puas penyu gitu. Kena lipat. Nah, tu hak mana bersabit tu, ya tahulah tu. Ada ni. Tu kalau aku kata lagu tu kan, ustaz ni sedap duk kata kau orang. Lah orang lah jadi mukallahnya, bukan lembu dak. Lembu aku nak kata apa muka dia nak semaya, bukan dia wajib semaya. Dia bukan mukallah. Nah, gerai tak apa ni. Yang marah tok guru kata kau orang. Memanglah tok guru ngajar kau orang. Lembu bukan dia jadi bakat nak ngaji. Nah, orang ni Tuhan bagi akal, kepala otak, sanubari pemikiran supaya bakat idrak, bakat boleh terima ilmu tu dapat. Dah kita marah pula tok guru ayat ke kita. Marah sepatut kita, masya-Allah, terima kasih banyaklah selama ni hamba tak tahu hamba semaya tak betul. Nah, tu email rokok dah kita kat duk baca Fatihah lagi kita tu bukan muafiq masbuk. Tak kena lakalah tu. Lepas tu lagi tak tambah dah rakaat. Pakai sudah dengan rakaat gitu. Sah mana semaya? Padu kamu boleh 27 darajat semaya Jumaat. Abah mung 27 darajat semaya mung tu tak sah. Gitu lah. Kasar sikit cakap tu nanti ni. Cakap lembut-lembut tak jadi. Tu. Kau ngaji. Nah, wak ngaji tu guru nak kena kata kau orang lah. Tak nak kata ke lembu. Ni. Kata kau orang dah. Dia marah tok guru kata kau orang. Tok guru ngajar nak kata kau orang ni. Nak kata kau orang lah. Tak kena kata ke lembu pula. Tu. Habis. Seperti kudrat. Bandingannya seperti kudrat juga. Kudrat hijai dia hadap pada makhluk, mana mengada, menjadi, meniada, memati. Tu semua makhluk hak kena hadap tu. Betul tak? Tu sebagaimana kudrat hadap hijau pada makhluk, pada mungkin, pada alam ni, gitu jugalah iradat Allah Taala pun hijaunya berhadap kepada makhluk. Kenapa? Karena Tuhan tidak buat benda hak dia tidak tentu. Tu. Buat tu kudrat, tentu tu iradah. Maka bersabit berkait dua tu. Tu. Tetapi tu dia panggil istidrak, ittirak intiqali, dia panggil istidrak, ittirak intiqali. Sungguh pun kata takluk kudrat ni bandingannya seperti takluk iradat ni bandingannya seperti takluk kudrat, tetapi takluk kudrat hijau sifat kudrat, hijau sifat berkuasa itu ialah takluk mengadakan dan meniadakan, orang panggil takluk taksiri, memberi bekas, memberi kesan. Tu beza lah tu. Dan yakni padahal takluk iradah ini ialah takluk menentukan. Tu dia panggil takluk takhsis. Jadi sama-sama berhadap pada makhluk, tapi jenis hijaunya beza-beza. Dah. Supaya orang buat hijau tanah tu lah. Tu. Hak ni bahagia lori nak akut tanah. Hak ni bahagia ekskavator nak gali buah lori. Hijau sama-sama hijau di tanah belaka, tapi bidang masing-masing. Tu lagu tu Nah, kodrat hijau dia taksiri, memberi bekah. Apa? Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'damil mumkini minal wujudi ilal adami. Mengadakan makhluk daripada tiada kepada ada, dan meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Masuk bis tu.
Daripada tak ada rezeki dapat rezeki, ada rezeki hilang, hilang rezeki. Iyalah kata. Daripada sehat kepada sakit, daripada sakit kepada sehat. Iyalah kata. Hijab kudrat lah kata. Daripada hidup pada mati. Iyalah kata. Tu maknanya ta'alluq kudrat, ta'alluq ta'thiri dia panggil. Memberi bekas, memberi kesan. Adapun ta'alluq iradat, ta'alluq takhsis, menentukan. Takhsis dia panggil, menentukan. Tu menentukan apa? Menentukan apa? Menentukan akan mungkin tadi atau akan makhluk tadi tu akan sebahagian mungkin mutaqabilat yang harus bagi dia. Kita sebut dah dulu kan, kita bahas dah al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu jihatun azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadirur rawathiqatu. Itu dia panggil mungkin mutaqabilah. Mana ada dan tiada, Tuhan tentu. Tuhan tentu kita tiada pada zaman Firaun. Ada kita zaman Firaun, daklah orang gitu. Nah ada ni. Tuhan tentu kita ada di masjid apa ni? Pangkalan Udara Subang. Masjid penuh tak ada lah kita learn ini. Gitu lah. Tentu dengan sebahagian, bukan tentu laka. Ada pun ya, tak ada pun ya. Pening lagu tu dah ada ni. Tentu sebahagian. Tentu dengan ada, tak ada, ada. Tentu dengan tak ada, ada. Lagu tu dah. Tu wujuduna wala ada musifatu, sifat. Tentu dengan putih, hitam tak. Tentu dengan kulit sama mata. Putih ke merah-merah tidak. Lagu tu lah. Tu azminatun amkinatun jihatu, tentu dengan zaman. Hidup di zaman Ismail Sabri, tak ada lah kita zaman Namrud ada ni. Tu lagu tu. Sebahagian pada zaman. Azminatun amkinatun, di berapa tempat, mana sebahagian daripada tempat. Kita Tuhan tentu beranak di hospital besar Kota Baru, tak ada lah hospital lainnya. Kau ada orang tu, awak beranak mana mula? Mau awak melahirkan awak di mana mula? Saya dilahirkan oleh ibu saya di semua hospital atas muka dunia. Parok kalau gitu surat beranak dia ada ni. Panjang lah. Gitu ke? Dah. Bila lahir di hospital besar Kota Baru, tak ada lah hospital besar Kuala Lumpurnya. Gitu. Hospital lain tu saya tanya lah. Mana? Tempat di berapa tempat tertentu. Gitu. Tuhan tentu. Tu. Dengan sebahagian, bukan semua dak. Azminatun amkinatun jihatu, dengan beberapa pihak. Tuhan tentu dengan di depan, tidak di belakang. Di belakang, tidak di depan. Di atas, tidak di bawah. Di bawah, tidak di atas. Di kanan, tidak di kiri. Di kiri, tidak di kanan. Gitulah. Macam sekarang ni, orang telefon, duk mana? Duk sejik. Duk sejik mana kita sebutin masjid ni, punggung kita habis. Habis punggung kita, duduk menapak di atas permukaan masjid gitu. Dah, sebahagian je. Pogu kita siapa saja. Dia mau duduk mana kau siapa dah masjid ni? Ni lek dalam ni, masuk dalam. Duduk dalam. Mana boh cari luar, cari juga bodoh lah. Masuk dalam. Kau duduk dalam dah ni mana demo? Ni lek kanan ni. Boh cari lek kiri, duduk lek kanan. Gitu lah. Bukan duduk tentu semua dah. Nampak tak? Itu orang panggil hijab sifat iradah. Menentukan akan makhluk tu, akan sebahagian mungkin yang saling bertentangan yang harus bagi dia. Habis. Kalau gitu tafriq mafhum dia. Maka bila dah dia kata ta'alluq iradah dengan ta'alluq kudrat ni berhadap kepada mungkin, yakni makhluk, maka tiada ta'alluq ia iradat dengan yang wajib. Dengan yang wajib akli dia panggil. Wajib ada dua. Ada wajib syarak, ada wajib akal, ada wajib adat. Ada tiga. Wajib syarak tu hukum syarak tu lah. Hak Tuhan wak menurunkan hukum. Wajib dengan makna syarak apa? Yani talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus.
Macam semaya maghrib tadi tu. Kok mana kena buat? Tak buat lagu mana Tuhan? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dijanji iqab, seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib syarak. Kemudiannya ada wajib adat. Wajib adat ni hak takarrur dia panggil. Takrir. Apa? Berulang-ulang kali makan nasi kenyek. Makan nasi kenyek. 2-3 kali teh makan nasi 2 pinggir kenyek, maka orang panggil keluarlah hukumnya wajib adat makan nasi 2 pinggir kenyek. Tu. Maka hukum adat ni walau wajib ke mustahil, dia tetap harus berubah. Boleh berubah. Mana hukum adat sah menyalahi. Makan nasi tak usah kata 2 pinggir, so kontena. Kalau Tuhan tak bagi kenyek, tak kenyek. Karena yang memberi kenyek bukan nasi. Itu dia panggil wajib adat. Adat katanya kalau pasal ekor enggak sejuk, kalau pasal kipas enggak berangin, kalau pasal lampu enggak cerah. Itu adat kata. Boleh tak menyalahi? Boleh. Tu pasal ekor mana? Tu hawi panah dalam ada tu ni. Mana panah ni? Ekor tak pasal dah sejuk sekali. Panah lagi. Boleh tak apa. Ada tu ni. Pasal lampu tu hawi gelap. Boleh? Boleh, tak ada apa. Kerana yang mencerah bukan lampu, yang menyejuk bukan ekor, yang memberi angin bukan kipas. Tak ada apa? Allah. Itu lah. Jadi wajib adat sah menyalahi. Bukan wajib adat saja. Hukum adat tu sendiri sah menyalahi. Kemudian wajib akal. Ni wajib akal ni. Wajib akal ni ke apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara hak kepala otak kita tak boleh nak fikir, nak kata tak ada. Itu. Kok sebelah tak ada, tak boleh nak nampak. Maknanya perkara tersebut perkara tentu ada. Gitu. Adamu qabulil intifa. Tak terima tidak. Maknanya mesti. Perkara tersebut mesti. Semati. Sungguh. Benda tentu ada. Maknanya gitu lah. Itu dia panggil wajib akal. Kalau gitunya takluk iradat dan takluk kudrat ni juga tidak berhadap kepada wajib akal. Apa wajib akal? Benda tentu ada, tak terima nak kata tak ada. Zat Allah, sifat-sifat Allah, itu wajib akal. Maka tak bolehlah kita tanya, Tuhan kuasa tak buat sifat lain di zat dia? Tak kena tu. Soalan tu tak cerdik tu. Tuhan kuasa tak meniadakan zat dia? Itu ni. Waktu Iblis tanya Nabi Idris tu kan, tengah-tengah Nabi Idris duduk tengah jahit baju, dia cocok mata Iblis. Bodoh tanya soalan lagu ni. Buta sebelah mata Iblis. Itu ni. Tanya soalan bodoh sangat. Tu tak tanya soalan hak mustahil pada akal. Kijai kudrat iradat ni berhadap kepada perkara yang harus pada akal. Mana ma yasihu fil akli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Perkara yang boleh pada akal kita nampak adanya pada satu masa dan tiadanya pada satu masa. Itu dia panggil perkara yang harus. Macam kita ada, kita terima tak? Terima. Tak ada, kita terima tak? Terima. Sebab tu orang kata dengar khabar pak mak belakang rumah meninggal dah, mati dah. Ya ke? Ya, mari kata ni. Kita pun innalillah. Boleh terima kita. Dia kata pak mak mati. Mana boleh mati? Kena hidup selama-lamanya gitu ke? Tak terima nak kata tak ada gitu ke? Pak mak siapa Tuhan ke kan? Ada ni. Terima. Walau kejut. Malah baru duk buang yang kedai kopi. Dah ni. Tak ada dah. Tak ada dah. Pak semalam buat kedai kopi siapa? Hatu. Itu maknanya terima. Maknanya perkara tersebut terima ada, terima tak? Terima tak ada. Terima tak ada, terima ada, itulah orang panggil jaizul akli atau mungkinul akli. Benda terima ada, terima tak? Terima tak ada. Tengok. Dan yang mustahil, tak beradab agak tu. Hijau iradat, hijau kudrat ni tidak berhadap kepada yang mustahil. Tengok. Maka tiada takluk ia kudrat iradat tu dengan yang mustahil. Mana mustahil pada akal? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Perkara yang tidak boleh digambar dalam kepala otak kita
adanya. Kok sebelah ada tak boleh, tak terima kawan. Itu orang panggil perkara tentu tidak lagi tak ada. Orang panggil adamu qabulis subut, tak terima sungguh, artinya tidak, benda tentu tidak lagi tak ada. Tu yang mustahil tu orang panggil. Kudrat iradat Allah berhadap ke perkara yang mustahil? Tak. Maka jangan kita tanyalah Tuhan kuasa dak buat anak bagi dia, buat bini bagi dia, buat mak pak bagi dia. Tanya soalan tu nampak selalu dah kita keturunan Abu Jahal. Tu sungguh. Kalau kita jahil, tak usah cakap, senang. Diam selalu dah. Orang dia ni ke? Orang tak tahu dia jahil tu ni. Jusnya. Orang tak tahu. Boya buka mulut nampak selalu jahil. Nampak selalu orang jahil ni gitu. Jadi kalau kita tak sewi orang tahu kita jahil, jangan buka mulut. Buka jari komen-komen di Facebook, apa lalu. Kalau orang kata mu betul dah. Orang-orang lain, maka tak usah duk jawab banyak. Ayat lagi. Selamat. Nak jawab banyak-banyak ngaji malah. Ngaji tak ambo. Pak haji duk tanya, je duk kritik. Tu. Orang suruh mengaji tak selesai, mula. Tak kena ni ustaz pada pendapat saya. Siapa pada pendapatmu? Payah tahu ustaz, siapa pendapat ustaz? Bila masa kita kata pendapat kita ambil ditutup guru buat alim ulama dalam kitab-kitab, bukan pendapat kita dah. Tu lagu tu Jadi tanya Tuhan boleh buat dak anak dia, bini dia, mak pak dia. Tak kena soalan tu. Apa? Mak pak bagi Tuhan, anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan tu perkara tentu tidak lagi tak ada. Orang panggil mustahil. Maka kudrat iradat Allah Ta'ala tidak berhijau, tidak berhadap kepada perkara yang mustahil. Soalan tu tak boleh tahu. Mudah. Kalau gitu Tuhan lemah lemah pokmu dak sini. Kayak gitu dia. Gajah tak boleh rukah pohonnya. Mu kata gajah tu lemah ke mana? Tak kena lah. Moga bukan hijau gajah. Panjat pokoknya pokok kelapa ni. Hijau panjat pokoknya pokok kelapa ni ialah hijau kera beruk. Itu kalau beruk tak reti rukah pokoknya, boleh kita kata bodoh beruk ni. Ni gajah. Nyupah ke gajah, marah gajah. Ni besar sia. Tubuh je besar. Nak naik pohonnya pun tak pandai. Bukan hijau dia. Bukan bidai kuasa dia. Maka tak boleh nak kata lemah. Gitu Sama juga. Ada Tuhan tak boleh buat anak bagi dia, tak boleh buat bini bagi dia, tak boleh buat mak pak bagi dia. Lemah Tuhan. Tak lemah. Bukan hijau dia tu. Kalau kita kata Tuhan kuasa buat anak, Tuhan kuasa buat anak bagi dia, Tuhan kuasa buat bini bagi dia, Tuhan kuasa buat mak pak bagi dia, Tuhan kuasa buat Tuhan lain daripada diri dia, bermakna Tuhan lain pada Allah, mak pak bagi Allah, bini bagi Allah, anak bagi Allah. Tu bukan benda mustahil, benda mungkin. Terima ada, terima tak ada. Boleh kita kata gitu. Sedangkan Tuhan kata apa? Lam yalid wa lam yulad. Tu apa dah? Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syai'. Apa dah? Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu dah ingat dah baca umur pas maya tu bedah. Tu dalam Quran sebut tu. Tu wa qul alhamdulillahi, katakanlah Nabi Muhammad segala puji tu hak Tuhan belaka. Tuhan tu allazi lam yattakhiz walada. Tuhan tak sekali-kali ambil anak, tak sekali-kali menjadikan anak bagi dia. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada bagi Tuhan itu satu Tuhan yang sekutu sama dengan dia. Tak ada. Hanya dia sahaja Tuhan. Sebab tu bila sebut kata Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Allah tu juga. Bukan hak lain dah. Ada juga hak jenis nak tunjuk warak lebih pada Tok Guru. Kata apa Tok Guru Tuhan. Sebut Allah lah ya. Tuhan ni banyak. Ya yang nampak jahil dia. Ada tu ni. Kata hey, Pak Cik,
Tuhan ni banyak ke? Oh, banyak dah kata tu. Di Batu Ke ada, di Kelantan ada hok tidur tak bangun-bangun, hok bangun tak duduk-duduk, hok duduk tak tidur-tidur. Tu Tuhan tu. Oh, Tuhan. Siapa kata Tuhan? Orang Hindu. Pas mu nak jadi apa Hindu juga pak cik? Kata gitu kan kasar. Tapi nak gua nak orang tua bodoh, kena kata gitu biar sedar diri sikit. Nah, nak tunjuk alim pada tu guru. Ngaji adik gak. Sebut Tuhan tu Allah lah. Sebut Allah tu kena ke Tuhan tu lah. Ada lagi kau Tuhan selain pada Allah? Tak ada. Baik Hindu, Buddha, pas mu nak jadi supaya tak kenal Tuhan ke? Nah, apa kita cerdik tiba-tiba nak jadi orang bodoh juga? Kita cerdik mana nak jadi ikut orang bodoh lah? Apa gitu? Demo tu panggil Tuhan sebab tak kenal Tuhan. Batu demo tu panggil God ni Tuhan, God tu Tuhan. Tuhan ke tu? Bukan Tuhan. Bah, Tuhan palsu dia panggil dia ni. Tuhan palsu Tuhan. Bukan. Duit palsu duit kah? Itu jawab Dia pergi beli di Tesco pergi Jaya bawa duit palsu. Cash kata duit palsu ni cik. Duit palsu pun duit ni ambil Nah, saya kata duit palsu ni cik tak boleh guna ni. Duit juga dia orang panggil duit ke ni. Ambil yang tapa ke cashier 2-3 kali kat tanya gitu dia kan. Duit palsu bukan duit. Walau panggil duit bukan duit. Tuhan palsu bukan Tuhan. Gitu. Pak Tuhan yang sebenar siapa? Allah lah. Sebab tu kalau kita sebut Tuhan, kena ke Allah tu. Sebut Allah, kena ke Tuhan tu. Tak suruh beki-beki dah. Nah, tak suruh beki. Tak suruh orang belagak warok tak tepak gitu. Tu dengar orang kita, orang Islam sebut Allah, syukurnya ke Tuhan. Iyalah lah tu. Dia maksud ke siapa? Ada lagi Tuhan? Tak ada lah, Allah lah tu dia maksudnya. Kita nak pergi belagak warok apa, jangan sebut Tuhan lah. Allah lah, Tuhan ni banyak. Nampak? Dia dah jahil. Tuhan ni banyak. Itulah gitu. Jadi tak ada lah Tuhan lain pada Allah. Syarikul bari itu mustahil. Maka boleh kita tanya, Tuhan boleh buat ada Tuhan lain pada Allah? Tak boleh lah. Bapa? Bukan masuk di bawah bidang kuasa, kudrat dan iradah. Gitulah. Habis. Dan melengkapi. Habis itu tu. Kemudian kata dia dan melengkapi. Masuk meliputi, itu makna melengkapi. Dan melengkapi maknanya masuk meliputi mungkin itu. Bila sebut kata mungkin ni masuk bih apa? Gapo hok masuk dalam perkataan mungkin? Makna yang masuk dalam perkataan mungkin tu gapo? Itu mana gitu. Dan melengkapi ini dan masuk makna meliputi lah makna di dalam kata mungkin itu akan yang baik. Baik mana? Baik pada agama, pada syarak, pada uruf tak ada kira. Masuk bi. Dan yang jahat mana? Yang jahat pada agama, pada syarak, pada uruf tak ada kira. Masuk bi. Tu mungkin lah kata. Mana? Baik pada agama. Seperti takwa, hidayah, Islam. Itu baik pada agama tu dipanggil. Baik pada syarat mana? Semayang, puasa, zikir, baca Quran. Baik pada agama. Baik pada uruf mana? Ikutlah menata-menata hak kita anggap comel. Ayah seramu akak dada ke guna tak kira dak tu ni. Hak jenis orang panggil nampak comel nah. Tu hak comel, hak pada uruf tu dipanggil baik pada uruf dipanggil. Tu anak kucing kau ikutlah. Gapo hak kita nampak comel pada uruf. Gitu juga yang jahat pada agama seperti kufur, nifak, fusuk, isyan, ya lah kata. Kufur pada buruk jahat pada syarak mana? Seperti zina, liwat, rasuah. Rishwah dia panggil tu ni. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang makan rishwah maka dia bukan di kalangan kami, bukan orang Islam tu maknanya gitulah. Nabi tak mengaku umat seolah-olahnya. Bukan kafir dak maknanya dia berdosa besar itu maknanya. Gapo lagi? Judi, arak, zina. Hayap lah kata. Buruk pada syarak atau buruk pada uruf mana? Tak kira kita nampak depan mata kita buruk, tak comel.
anjing, babi, hanya belaka, bewok, nah, comel, ular, comel dah, nak tikus, hanya belaka tu, maka semua tadi tu, yang baik dan yang jahat, tak kira dari segi agama, syarak, dari segi uruf, semuanya dipanggil mungkin. Maka pahal tu, apa maksud? Semuanya dalam bawah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Allah yang menjadi. Ada? Tu lagu tu. Bersalahan, yakni tak serupa bagi Mu'tazilati, tak serupa pendapat dengan Mu'tazilah. Menyalahi pendapat ahli sunnah tu akan pendapat Mu'tazilah. Tu. Lagu mana pendapat Mu'tazilah? Yang berkata yakni serta i'tiqad. Bukan kata saja, dia kata tu serta dia i'tiqad dalam hati. Mu'tazilah dia kata kan? Ya i'tiqad mana? Yang berkata yakni yang berkata serta i'tiqad mereka itu Mu'tazilah akan bahawa seiradah Allah Ta'ala itu, iradah dan kudrat dua-dua sekali dah, bahawasanya iradah Allah, ketentuan Allah, nah Allah menentu dengan sifat penentunya itu tiada ta'alluq, tidak berhubung kait, tidak berhadap, tidak bekerja dengan segala yang jahat dan yang keji. Tu tengok. Tu Mu'tazilah punya pegangan. Nah, bagi dia kalau perkara tu nampak jahat, bukan Tuhan buat dah tu. Nah, siapa buat? Makhluk sendiri hak buat. Tu tengok. Tu Mu'tazilah tu. Kenapa? Kerana dia kononnya berpegang dengan ayat Quran, padahal ayat tu bukan cerita tentang akidah. Ayat tersebut tentang adabus syariah. Tu kena beza tengok Nah, mana? Ayat tu yang kata ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dia kata, tengok Tuhan sendiri kata, ma asabaka min hasanatin, apa-apa yang mengena kepada engkau daripada hasanat kebaikan, faminallah, maka katalah itu daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang mengena kepada kamu daripada kejahatan, famin nafsik, maka katalah daripada dirimu sendiri, bukan daripada Allah. Tengok. Jadi Mu'tazilah berhujah dengan ayat ni. Apanya? Ayat ni kata Mu'tazilah menunjukkan Allah tidak memperbuat perkara yang sayyi'ah, yang jahat, yang keji, tak buat. Lepas tu Tuhan buat hak hasanat lah, hak baik-baik. Tu hujah ayat Quran tu. Nah, kemudian secara akal pula Mu'tazilah kata, kalau Tuhan buat benda yang keji, yang jahat, mana contoh? Satu, benda yang keji, yang jahat, seperti zina. Zina, perbuatan zina hamba tu Tuhan yang menjadi. Maka tiba-tibanya Allah Ta'ala, Tuhannya dia tegah, la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Tiba-tiba hamba tu berzina, siapa yang mengadakan perbuatan zina? Tuhan. Kalau gitu akhirat esok Tuhan letak buh lah dengan aku. Nah, zalim tak Tuhan? Zalim dia. Ya, tengok. Sini. Mana ngaci lagu ni Tuhan? Nah, dia lagi. Pas dia hak buat pada hamba tu berzina, pas hamba tu nantinya dibuh dalam api neraka. Kalau gitu zalim Tuhan? Zalim. Dia kata, tengok. Apa? Zina tu siapa buat? Hamba tu buat, bukan Tuhan dah. Nah, Tuhan sikit pun tak ada kaitan dengan perbuatan yang keji. Tu Mu'tazilah. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullun min indillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun minal khairi wa syarri, tiap-tiap daripada yang baik dan yang jahat itu min indillah, daripada Allah. Patu ayat kata ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, itu ayat bukan i'tiqad, bukan mengajar akidah. Itu ayat mengajar kita adabus syariah.
yang baik daripada Allah. Kayak kita kan bila bucak-bucak sudah bucak kan pada hari ini semua hamba cukup setakat ni lah, yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Itu beradab dengan Allah. Apa ke hikmatnya? Apa kalau kita kata lagu tu beradab dengan Tuhan, lagu tu dapat apa kita hamba? Bila kita kata yang baik daripada Allah, maka segala kebaikan hak terbaik daripada diri kita, kita tidak takabur, tidak riak, tidak ujub, tidak sum'ah. Nah, sebab daripada Allah. Itu maka kita dapat bersifat dengan ikhlas. Yang buruk daripada kelemahan diri, apa hikmat kita bercakap itu? Supaya kita rasa nak bertaubat pada Allah. Oh ya, aku ni banyak dosa, tak baik diri aku. Itu hakikatnya siapa yang menjadikan yang baik dan yang buruk? Allah. Apa tu? Zalim lah Tuhan. Mu'tazilah ni zalim. Tidak zalim. Sebab apa tidak zalim? Pertama, Tuhan telah beri pada kita hamba ni ikhtiar. Pilih. Kita ada tak pilih? Ada. Macam tadi sebelum maghrib, kita diberi pilih. Nak mari masjid, nak dengar mengajar, nak jemaah ke, atau nak pergi disko. Ni. Atau nak pergi lepok kedai kopi ke mana. Boleh. Sekira-kira kalau kita nak pergi disko, ada tak pecah perut selalu? Ada? Tak ada. Beli pak sirah lalu. Oh, tak ada orang nak pergi pak maksiat gitu. Diberi pilih. Nak pergi tempat maksiat ke, nak pergi tempat ibadat. Diberi pilih. Tak ada halangan pun. Maka sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, kita hamba ni mukhtaran zahiran. Dari segi zahir, kita seolah-olahnya boleh memilih dengan secara bebas. Nak pergi jemaah ke, nak pergi lepok kedai kopi, boleh. Pergi, nak pilih kat mana? Maka bila kita pergi masjid, tu orang panggil apa? Usaha kita tu dibalah. Kita bergerak kaki kita, pulas steering kereta, tekan minyak, mari usaha. Tu orang panggil laha ma kasabat. Dapat pahala bagi apa yang diusaha yang baik, wa alaiha maktasabat, dan dapat dosa di atas apa yang dia iktisab, mana usaha yang buruk. Kasab usaha yang baik, iktisab usaha yang buruk. Gitu. Jadi kita tu usaha aja. Yang menjadikan perbuatan kita bergerak luluh, bergerak sapa masjid, boleh. Siapa tu semua? Allah. Itu. Patut hak bahagia habuai balah tu kerana usaha kita tadi. Usaha kita. Kau ada orang tanya, mak lagi mana? Tak ada, Allah nak pergi masjid gitu ke? Mesti kita kata, aku nak pergi masjid ni. Tu nak kata usaha kita tu sah untuk dibalah pahala dosa, dan sah untuk isnad majas, mana sandar perbuatan tu secara pinjaman ialah perbuatan kita. Hakikat yang menjadi perbuatan tu siapa? Allah. Ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Itu tu cara ahli sunnah jamaah. Maka kita tu orang panggil mukhtaran zahiran, tapi majburan batinan. Secara batin sebenarnya kita dipaksai. Itu. Mana bila kita pilih nak pergi masjid, kita pun tahulah bahawasanya pilihan kita hari ni nak pergi masjid ni ialah ketentuan Allah sedia kala lagi. Tu majburan batinan. Kita tu diijbar, mana dibegagahi secara batin. Secara zahir kita diberi pilih. Maka sebab tu ada usaha, ada ikhtiar. Apa tu? Sah untuk pahala dosa, dan sah untuk mengaku kata perbuatan ni perbuatan kita. Itu ya. Jadi fuq Mu'tazilah ataupun Qadariyah dia panggil. Ya beza sini nanti akan sampai perbahasan dia tu. Iaitu fuq Jabriyah, fuq Qadariyah. Kalau fuq Jabriyah, kita ni dia kata majburan batinan wa zahiran. Kita tu digagahi secara zahir dan batin. Mana kita langsung tidak ada ikhtiar usaha. Semuanya Allah laka, seperti kapah yang ditiup angin. Tu Jabriyah dia panggil. Jabriyah. Bukan Jabariyah sebenarnya, Jabriyah.
Tapi tak ada lah. Dia sebut Jabariyah lagi lah Jabariyah pun. Allah yang menggerakkan tangan saya, kemahuan saya untuk saya boleh minum arak, maka halal arak ni. Kufur kalau siapa tahap tu. Kalau siapa tahap tu kufur. Apa? Menghalalkan benda yang haram. Ni Jabriyah berat je sampai tahap situ. Adapun Mu'tazilah atau Qadariyah tadi, mukhtaran zahiran wa batinan. Ada. Secara zahir kita tu memilih, dan secara batin pun memang kita yang mengadakan perbuatan tersebut. Tu orang panggil Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mana? Mukhtaran zahiran, majburan batinan. Faham tak? Tu lagu tu. Situ. Kemudian kita nak berhenti mana weh? Jadi kalau kita kata benda keji, benda jahat ni bukan Tuhan buat, apa siapa buat? Siapa buat? Makhluk hak buat. Maknanya makhluk lebih hebat daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab benda jahat, benda keji secara uruf ghalib, banyak hak baik ke banyak hak jahat? Banyak hak baik ke banyak hak jahat? Ramai orang pergi stadium, pergi Sunway Legung, pergi Tambung ke ramai orang mari masjid? Dia tanya. Ramai orang pergi Sunway Legung lagi. Jadi ni kena bayar pun ramai tu lagi. Tengok. Ramai orang disco ke orang pergi masjid seorang? Ramai orang ngaji ke ramai orang jahil? Ramai orang khusyuk ke ramai orang tak khusyuk dalam sembahyang? Ramai orang ikhlas ke ramai orang tak ikhlas? Kalau gitu ramai orang jahat semua. Kalau gitu lemah lah Tuhan. Tu berat tu. Kalau gitu kuat kuasa makhluk lagi lah, mampu membuat perbuatan dia sendiri. Ni bahaya Mu'tazilah, nak lari daripada kata Tuhan zalim, akhirnya mengisbatkan Tuhan lemah, makhluk lebih kuasa daripada Tuhan. Apa? Dah makhluk yang buat perbuatan jahat, Allah tak buat. Lepas tu yang kedua, yang ketiganya zalim tu tak boleh dikatakan Allah zalim. Sebab apa tak boleh kata Allah zalim? Sebab Allah Ta'ala telah pun mengutuskan Rasul, para Nabi, para Anbiya, Mursalin, dikirimkan tutuk guru, ustaz, alim, ulama, kitab-kitab bagi peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azabkan makhluk hamba ni, manusia ni, sehingga kami utuskan Rasul. Gitu. Dan kalau Allah Ta'ala azab sekalipun manusia hak kufur, hak kaki maksiat ni, adakah zalim Allah? Tidak zalim. Kenapa? Karena manusia ni ialah milik Allah. Hak Tuhan kan? Hak dia. Zalim ke mana? Zalim ni kita pergi buat benda hak bukan milik kita. Gitu kereta jiran tetangga kita pergi sembocak. Zalim tak? Zalim itu. Sembocak pelangi pula tu, warna-warni, kejut gua lawan, tobek-tobek rumah nak pergi jazak. Warna kereta aku warna-warni ni dia ni. Rupa-rupa jiran dia hok mari sembocak baru. Zalim tak? Zalim warna, marah. Marah. Tapi kalau kereta kita sendiri kita nak cak ikut kita, muka hak kita. Betul tak? Dia maksud siapa kereta kawan kan? Kawan nak cak warna kuning, kau warna pelangi, kau warna merah jambu, kau berapa? Suka hati kawan, muka kereta kawan. Yang musuh siapa? Zalim kau panggil? Tak, muka hak kita. Gitu kan? Jadi kalau Tuhan nak bakar api neraka sekalipun muka hak dia. Gitu. Mana boleh kita kata dia zalim? Kerana makhluk ni hak dia. Lebih-lebih lagi Tuhan tidak zalim. Sebab apa? Sebab diberi dah ikhtiar pada kita secara zahirnya, diutus Rasul dan sebagainya. Maka terbatallah dakwaan Mu'tazilah. Habis. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah. Kita sambung semula pula. Jadi kalau dah benda baik, benda jahat semua Tuhan buat, bolehkah kita kata yang baik datang daripada Allah, yang jahat pun datang daripada Allah, semua Allah yang punya? Kucing Allah buat, babi pun Allah buat. Boleh cakap gitu? Jangan apa? Di sananya ada adabus syariah. Tadi. Hak i'tikad tu i'tikad.
Hak syariat suruh beradab, kita kena beradab. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Para hadirin semua, sekarang ni progres tanah pondok kita masih lagi sedang berjalan lah untuk membetulkan tanah tersebut. Masih lagi dalam proses. Duduk berjalan, ambo tiap-tiap harinya pergi tanah semua, duduk pantau tengok. Hari ni pergi, jadi banyak lagi tu. Maksudnya tak siap lagi lah tu. Nak betul tanah. Comel tanah tu rata molek, barulah kita boleh nak buat bangunan. Jadi sebagaimana kita sebut dah itu, perancangan kita dulunya nak buat asrama pelajar dulu. Dengan beberapa rumah guru. Itu pun menilai belanja sebanyak 2.1 juta daripada belanja keseluruhannya 9 juta lebih, 9,434,952 ringgit. Jadi kita buat berperingkat-peringkat, berfasa. Jadi untuk fasa pertama ni asrama dengan beberapa rumah guru dengan maktabah tempat sementara untuk belajar itu dijangkakan 2.1 juta lebih lah. Yang mana kita baru ada lah ni 4,000 4,000. Jadi ada 96,000 lah. 96,000 lagi bakinya. Jadi hamba harap-harapnya teruslah untuk berwakaf, sikit pun tak apa, sikit-sikit lama-lama jadi banyak juga. Yang mana senantiasa berwakaf tu, hamba senantiasa doakan orang tersebut murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bighairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin, insyaallah taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.